Aku, Joey Idwan, dari Kampung Lah. Ini cerita aku. Mak, lamanya nak bakar. Benda yang baik ambil masa. Kalau senang, semua orang boleh buat. Aku mula berniaga masa umur 8 tahun. Majikan pertama aku, Mak. Ayah ajar aku jadi keras dan tak buang masa tanpa hala tuju. Memang pedih, tapi bila ingat balik, aku takkan kenal apa itu semangat kalau bukan kerana mereka. Berapa kali jangan keluar dari rumah ni malam-malam. Aku bekerja tanpa henti sebab nak mereka bangga. Pura-pura. Masa kecil, aku yakin bila besar nanti aku akan berjaya. Aku nekat tak nak makan gaji. Sebab tu aku mulakan bisnes. Tapi hidup ni keras, babe. Macam-macam aku cuba, tapi tak berjaya. Sampailah satu masa Tuhan temukan aku dengan seseorang yang ubah hidup aku. Sayang, tukar kedai makan tak? Aku taklah reti masak. Yang aku tahu, rasa air tangan asli masakan kita. Jadi aku minta tolong kawan lama. Tapi kenapa semua benda macam tak kena? Betul cakap mak dulu. Kalau senang, semua orang boleh buat. Nak bangkitkan rasa, perlukan masa. Aku mulakan Kampung Lah dengan penuh semangat. Tapi siapa jangka betapa sakitnya. Tiada sambutan berbulan-bulan. Ingat tak Mak cakap apa? Benda baik, ambil masa. Kali ini aku tak peduli. Aku akan buat sampai jadi. Dan bila kita buat sepenuh hati, usaha takkan mengkhianati hasil. Sebab rezeki tak pernah salah alamat. Siapa kata makanan kita murahan? Buat yang terbaik, masak sedap seperti senyuman korang. Alright? Okay guys. Masakan kita kaya dengan rasa dan penuh jiwa. Dengan inovasi, aku teruskan warisan mak dan bawa rasa kampung ke masa depan. Awak betul nak kerja sini? Betul. Nak kerja sini, hati kena kering. Boleh? Kena cekal. Okay, baik. Faham? Tak boleh putus asa. Dan menjadi pemangkin semangat anak muda untuk terus membina impian mereka.